Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Perkongsian berikutnya adalah kita nak lukis tool holder ni. Jadi kita akan gunakan fungsi shaft lagi. Okay, baik. Jadi kita perhatikan kat sini panjang keseluruhan adalah 56 campur 24 campur 22 campur 20. Okay, 56 tambah 24 tambah 22 tambah 20. Okay, 122 lah. Okay, baik. Kita akan mulakan lukisan. Save dahulu. File, new part. And out 2/4. Okey. Saya pilih YZ plane lagi. Okey, kita sketch. Okey, saya buat satu garisan. Okey, ke kanan boleh, ke kiri boleh. Katakan kita nak buat kiri. Panjangnya adalah 124. Okey, selesai. Okey. Dan kita perlu ada axis sebagai paksi rotation ni kan. Okey, saya gunakan profile. Okey, bentuknya adalah okey, ke atas sebanyak 18 dalam 25. 25 bagi 2, 12 lah. Kita anggarkan jaraknya lebih kurang. Kiri ke atas, kiri ke atas, kiri turun. Jangan ada sebarang interference dengan kawasan yang tidak berkaitan. Okay, belakangnya nanti kita buat chamfer ni. Turun. Okay, jangan ada interference. Nanti dia sangkut-sangkut batu-batu. Okay, dan okay, nampak dia sepatutnya sampai sini je. Dia terlebih. Tak apa, dia terlebih. Okay, kita constraint kan. Yang pertama bagian hadapan ni. Axis dan garisan, right click, radius diameter. Diameter hadapan ada 25 dan jarak dia 20. Okey, kemudian axis dan line, radius diameter lagi 30. Seterusnya jarak ni adalah 22. Okey, baik. Okey, berikutnya lah. Okey, ni ada kesilapan sedikit. Okey, tak apa. Kalau disilap kita delete je. Kita delete. Nah, kita buat semula. Kita turun. Kiri. Naik. Okey, begitu. Okey, kita tentukan jarak dia. Okey, ni 24 jarak ni 24. Constraint sini ke sini sepatutnya 24. Okey. Jadi ni termasuk dalam ni kan. Okay, jangan risau. Kita klik line ni, bawa ke kanan. Klik line ni, bawa ke kanan. Dia boleh move macam tu. Okey. Dan jarak daripada sini ke sini 56. Okay, selagi kita belum buat fully constraint, maka dia boleh bergerak lah. 56. Okey. 32.5 yang besar ni. Tiga puluh 2.5. Okey, dan yang belakang ni 36. Pada hujung ni dengan axis. Right click ada itu. 36. Okey. Diameter ni 36. 32.5. OR, sorry. Bukan diameter. Bah radius 32.5. Kata nampak kecil. Dan yang ini okey 50.
Okey, 50. Constraint daripada titik ni dengan axis. Dia dengan axis ni. Radius diameter. Kalau dengan line nanti dia tak jadi. Radius diameter dia mesti dengan axis. Okey, baik. Seterusnya ni 3, 4, 10. Okey, ni right click horizontal measure angle. Sorry. Undo. Edit. Undo. Okey, mula. Okey, ni tadi 50. Put constraint. Yang ni right click horizontal measure direction. 3. Yang ni 4. Okey, daripada hujung ni ke hujung ni adalah 10. Okey, kemudian diameternya 56. 56. Daripada sini pergi axis, right click radius diameter 56. Okey. Apa lagi yang belum selesai? Jarak ni lah. Jarak ni jarak sampai puncak ni 6575. 65 di sini sampai sini 65. Okey. Ya, ni tak payah 75 lah, dia dah hijau fully constraint. Okey. Zero bench. Kita pilih shaft. Okey, ada intersecting dia kata. Okey, cancel. Nampak ni, belakang ni. Ada terlebih. Okey, kenapa? Kita semak balik. Kita punya sketch. Okey. Ini 70. 20, 22, 24. Belakang ni 56. Kita semak. Cukup tak 56? Okey, cukup. 124 ni salah lah. Dia kita delete 124. Belakang ni kita trim. Trim and remove. Okey. 20, 22, 24, 56. 20, 22, 24, 56. Okey, next zero bench. Kita pilih shaft lagi. Okey, selesai. Dan kat sini ada chamfer 2 kali 45. Kita buat chamfer. Okey, length and angle 2, 45. Okey. Dan di bahagian belakang ni, dalam ni kita nak buat grooving. Sketch YZ plane. Kita pilih visualization ni. Sketch, kita cut part by sketch plane aja, nampak isi dalam dah. Sama juga kita bina axis dulu. Mesti ada axis Dan profile daripada center ni naik ke atas, ke kiri. Okey, seperti ni. Kemudian naik atas, kiri, naik atas, turun balik. Okey, close sampai hujung. Di sini. Nanti kita coincident kan. Constraint ini dan ini kita coincident kan. Kemudian kita pilih apa diameter dia, right click radius diameter. Yang ini 18. Okey, yang bahagian belakang 24. Kemudian yang tinggi ni 28.
Okey, dan kita tengok line dia 37 ke sini 37. Di tengah ni 13 17. 13 dan ini 17. Okey, selesai. Exit workbench. Kita pilih arahan groove. Groove. Okey. Jadi dah lubang dalam ni. Groove. Baik. Selanjutnya kat depan ni ada trade. Kita pilih arahan trade. Okey, back tab. Lateral face ni. Limit face dia sampai sini. Okey, jadi dia buat face macam, oh sorry. Limit face ni depan ni. Okey, dia ke belakang. Okey, 25 kali 2. Face ni adalah 2. Kedalaman trade adalah 20. Review. Okey lah. Jadi kat sini kita nak nampak trade. Nanti masa drafting ni kita dah nampak ada trade kat sini. Kemudian di bahagian dalam ni pun ada trade juga. Okey, untuk singkatan. Okey, sini. Kita buat trade. Lateral face ni adalah di sini. Limit face di zoom sikit. Limit face ni. Okey. Kemudian trade depth dia adalah 37 tolak 17. 37 tolak 17. Trade depth 37 tolak 17. Silap gini. Okey, dan trade diameter adalah 22. Okey, preview. Okey, selesai. Okey. Ni 37 tolak 17, 20. 22 6 fish. 22 fish 2 22. Apa dia kata? Tab diameter much greater than support diameter. Okey. Face yang ni. Okay, kita biarkan dulu. Kita tengok balik. Semak balik. Dia punya sketch ni. Oh, ni 24. Kita letak tadi 22. 24. Okey. Okey, dia benar dia 22. Patutnya. Okey, belakang ni 22. Dia tak sama depan ni. So, kita perbaiki 24 ni yang depan. Maka yang sini dengan sini dia bukan interference. Okey, saya duduk. Saya duduk. Interference di antara garisan ni dengan garisan ni. Okey, saya bagi constraint. Mula ini dan ini adalah silap masuk tadi 22. Okey, betul-betul. Exit workbench. Okey, jadi kita bila semak balik trade ni tadi. Okey, trade diameter 22. Depth 2. Okey. Okey. Kita punya lateral face yang ni. Limit face yang depan ni. Trade diameter 22.
depth 20, pitch 2. Okey. Okey, masih ada masalah. Kenapa? Okey, delete tu. So, delete. Okay, kita buat balik. Okey, thread. Okey, face ni. Lateral face yang ni. Dia masih detect 24.2. Okey, okey. Tengok balik sketch tu. Bukan yang ni. Groove. Salah 20. 84. Okey, untuk bench. Kita pilih arahan trade. Face yang ini. Okey. Depth. Okey. Lateral ni di sini. Okey. Okey. Tak apa. Nah, kita buat dulu. Okey, itu saja. Kita punya. Ada ni tak? Fillet semua tak ada. Oh, depan ni ada chamfer sikit. 1 kali 45. Chamfer depan ni. 1 kali 45. Okey. Dah siap.